Ni holder telefon, holder telefon. Dia punya klip patah dah sebelah. Dia punya klip yang ni, dia punya klip yang ni, sangkut spring dia ni patah dah sebelah. Yang ni elok lagi yang ni. Ni dah patah. Patah macam ni. Jadi aku modify tepuk paku untuk buat sangkut spring. Jadi kedudukan dia macam ni. Kedudukan dia macam ni. Sangkut balik spring. Kedudukan dia macam ni. Buka balik. Boleh main balik. Dia pakai balik. Kita balik sini. Kita balik sini. Kita balik sini. Batang dia ni. Batang depan. Lepas tu dia kabut ni. Kabut ni letak balik lah. Jangan bagi jatuh. Boleh pakai balik, tak payah beli lain. Tu dia. Jadi siap dah, kita letak je balik situ, tak balik. Aku kalau apa-apa barang aku cuba repair, cuba baiki dulu. Kita ganti cuba dulu. Sebab barang ni, barang yang rosak ni untuk kita baiki, bukan untuk kita ganti. Dunia ni keras man. Dunia ni bukan keras lah, bukan dunia yang keras. Orang yang buat dunia ni jadi keras. Allah. Nambung. Jadi apa-apa hal nak jimat, tak mampu beli lah. Aku lebih suka minat aku nak repair ni. Selagi boleh pakai, aku pakai. Betul-betul tak boleh pakai, baru aku pakai. Jadi aku memang macam tu. Apa barang aku beli, tak ada salah aku beli barang elektrik, barang motor, kereta ke, selagi aku boleh repair, aku repair. Selagi boleh pakai, aku pakai. Bila dah betul-betul lunyai, memang tak boleh pakai, baru aku tukar baru. Itu saja. Okey, settle macam. Iya dah.